Selamat sejahtera kepada hadirin dan hadirat yang dimuliakan saudara pengurusi majlis, penjaga masa yang sangat saya hormati, juga barisan para pencadang dan juga rakan seperjuangan saya yang sama-sama memperjuangkan demonstrasi jalanan patut dijalankan adalah cara yang terbaik untuk menuntut hak rakyat. Hadirin dan hadirat serta pihak pencadang yang sangat saya hormati, saya mendengar hujah oleh pihak pencadang yang terakhir bahawa demonstrasi jalanan akan melahirkan provokasi, huru-hara, akan memusnahkan ekonomi negara secara total. Malah hampir keempat-empat pihak pencadang menegaskan bahawa punca akibat utama demonstrasi jalanan akan menghuru-harakan negara, akan menyebabkan negara kucar-kacir. Dengan ini, saya sebagai pembangkang yang terakhir ingin menyatakan ketegasan saya bahawa wajar huru-hara itu berlaku. Wajar kucar-kacir itu berlaku. Kenapa saya berkata wajar? Saya ingin membawa anda semua menyelusuri sejarah yang berlaku di dunia kita sebelum ini. Mungkin kita tidak nampak apa yang berada di hadapan jika negara kita kucar-kacir. Benar? Kita tidak tahu apa akan berlaku 20 tahun lagi pada Malaysia jika negara kita kucar-kacir. Tapi pada pendapat saya tegas, saya menyatakan bahawa kucar-kacir itulah yang akan menjadi satu medium yang mematangkan rakyat Malaysia. Saya di sini ingin membawakan dua titik sejarah yang berlaku di dunia. Pada waktu 1963, di Mac 1963 di Washington DC, berlakulah satu perkumpulan yang sangat besar. Hadir seorang lelaki yang sangat gagah yang menentang diskriminasi orang kulit hitam, bangsa kulit hitam di Amerika Syarikat pada waktu itu. Pada waktu itu, hadirin dan hadirat, saya ingin anda semua telusuri sejarah. Warga kulit hitam, rakyat kulit hitam ditindas seolah-olah tiada maruah. Tapi hadir seorang lelaki yang bernama Martin Luther King naik di Washington DC, menyatakan dengan tajuk ceramahnya, I have a dream. Maafkan saya jika saya berkata dalam bahasa Inggeris, I have a dream, yang menentang secara total diskriminasi kulit hitam. Ya, kucar-kacir berlaku. Ya, huru-hara berlaku. Tapi saya ingin anda semua lihat sekarang, tahun 2012, siapakah Presiden Amerika Syarikat? Barack Obama. Warna kulit apakah Barack Obama? Putih. Sila datang kembali ke Bima Sakti Galaksi. Jika waktu itu Martin Luther King hanya mengikut budaya, tidak mahu kucar-kacir berlaku, tidak mahu sebarang tegasan, tidak mahu huru-hara berlaku, apakah pasti lahir seorang insan hebat bernama Barack Obama yang memimpin Amerika Syarikat kini? Dan saya ingin bawa lagi satu fakta sejarah. Mari sama-sama ikut saya. Mac 1930 dan di Salt War di India, seorang lelaki bernama Mohandas Karamchand Gandhi, Mahatma Gandhi, keluar. Hampir ribuan orang menentang penjajahan British, Empire British pada waktu itu, yang akhirnya pada 15 Ogos 1947, kemerdekaan India secara total berlaku, di mana tiada sebarang keganasan kerana seorang lelaki yang bernama Muhammad Gandhi hadir menentang, membawa demonstrasi jalanan. Jadi saya ingin lihat apa yang berlaku di India sekarang. Anda mengenali tak? Adakah anda semua mengenali seorang lelaki bernama Lakshmi Mittal? Kenal? 100 lelaki yang berpengaruh di dunia dalam Forbes tahun 2007.
Apakah lelaki ini akan lahir jika Mahatma Gandhi tidak hadir menentang penjajahan British pada waktu itu, tidak melakukan demonstrasi jalanan? Adakah seorang lelaki hebat ini akan lahir? Ya pasti kita akan kucak-atik, ya pasti kita akan huru-hara. Tapi peganglah ia untuk kematangan rakyat Malaysia, pemikiran generasi kita pada masa akan datang. Sekian, terima kasih.